Hai semua. So hari ni kita nak pergi ke Hat Yai. Parking kereta dekat sini, dekat parking kawasan yang terbuka ni, rate dia dalam RM10 satu hari. Perjalanan kita orang bermula dari KLIA 2 pergi ke lapangan terbang antarabangsa Hat Yai. Sampai saja dekat sana, kami terus menyewa van bersama pemandu tempatan supaya lebih mudah untuk bergerak dengan family lah. So, pemandu tu kita book melalui TikTok. Duration flight ke sana alhamdulillah sekejap je, dalam lebih kurang 1 jam je dah boleh sampai. Berat. So persinggahan pertama kita orang adalah di Marada Cafe, sebuah kafe yang selesa untuk minum dan isi tenaga sebelum teruskan perjalanan lah. Makan kat sini memang sedap. Rasa dia tu memang betul-betul authentic Thai. Tak dapat rasa dekat Malaysia macam ni. Seafood pun besar-besar. Yang ni pula kita orang pergi sarapan pagi esoknya di kedai apa nama saya tak ingat, tapi banyaklah makanan-makanan Thailand je. Memang pergi Hat Yai ni makan je. Dari Hat Yai, kita orang teruskan perjalanan ke Samila Beach di Songkhla. Apa dek? Ha? So pantai ni terkenal dengan patung duyung emas sebagai simbol ikonik dia. Kat sini angin laut dia memang sejuk, so selesa lah kalau nak lepak-lepak dekat tepi pantai ni. Dekat pantai ni juga terdapat Bang Sam Seafood. So ni adalah restoran makanan laut yang popular lah. So kalau nak makan tengah hari boleh makan terus dekat sini. On the way nak balik ke Hat Yai tu, kita orang naik Songkhla Lake Car Ferry. So ia adalah sebuah ferry kereta yang menghubungkan Sinang Nakhon dan Songkhla City. Macam Pulau Pinang. So kalau kita tengok kat sini, suasana dia memang betul-betul macam kita naik ferry dekat Pulau Pinang dulu-dulu tu, cuma dalam versi yang lebih simple lah. Next kita orang pergi ke Cafe Amazon Mong Hang Sinang Nongkon. So basically cawang ini dia lain sikit daripada yang lain kerana letak dekat kawasan yang hijau. So belakang dia macam ada hutan. Cik ni ke Cik Mi? Perjalanan tu juga kita boleh tengok Regional Observatory for the Public Songkhla. So kat sini macam balai cerap yang digunakan untuk cerap bintang dan anak bulan. Airport Hat Yai ni kecil je guys. So kalau nak datang lewat sikit pun tak ada problem kot.
I think that's all for our trip. See you next time. Bye.